7 negara di Asia sedang runtuh sekarang. Bukan sebab perang, bukan sebab bencana alam, tapi sebab sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ramai orang tak nampak. Dan penyelesaiannya ada di Malaysia. Tapi tak ada siapa nak cakap pasal ni. Hari ini, saya akan tunjukkan apa yang negara-negara ini kehilangan, kenapa Malaysia ada jawapannya, dan kenapa dunia perlu buka mata sebelum terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys, TMRek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dalam keadaan sakit nih guys, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun keadaan kita guys, mari kita selalu berupaya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atas apa yang telah Allah timpakan kepada kita, karena ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan banyak bersyukur, semoga apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, yaitu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kali ini sangat menarik ya teman-teman. 7 negara di Asia ini sedang runtuh. Tetapi menariknya nih guys, dalam hal ini Malaysia tahu rahasianya guys. Bikin penasaran video ini. Oke teman-teman, jangan skip, tonton sampai habis biar tidak gagal paham tentang video ini. Namun sebelum menonton video ini guys, jangan lupa subscribe dulu channel TMRek TV dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play, let's go. Saya dah travel ke banyak negara Asia. Saya dah tengok negara yang lagi kaya, negara yang lagi maju, negara yang lagi canggih. Tapi saya juga dah tengok sesuatu yang menyedihkan. Saya tengok masyarakat yang pecah. Saya tengok manusia yang tak percaya sesama sendiri. Saya tengok kejayaan yang kosong. Dan bila saya balik Malaysia, saya sedar sesuatu. Malaysia ada apa yang duit tak boleh beli. Dan 7 negara ni, mereka sedang kehilangannya. Kekal dengan saya sampai nombor 3. Sebab masa tu, korang akan faham kenapa Malaysia bukan sekadar istimewa. Malaysia itu perlu. Mari kita mula. Ya, Singapura, negara paling berjaya di Asia Tenggara. Bersih, efisien, kaya, sistem pengangkutan terbaik, ekonomi stabil, rasuah hampir sifar. Tapi ada sesuatu yang orang tak cerita. Rakyat Singapura kesepian. Saya pernah bercakap dengan ramai Singaporean, dan mereka cakap benda yang sama. Kami ada segalanya, tapi kami tak ada komuniti. Di Singapura, kau tak kenal jiran kau. Kau tak ajak orang asing duduk semeja. Kau tak tolong stranger di jalan tanpa sebab. Semua ada agenda. Semua dikira. Semua transaksi. Dan orang dah penat. Tahu tak apa Singapura perlukan? Mereka perlukan budaya mamak Malaysia. Mereka perlukan sesi roti canai pukul 2 pagi di mana stranger jadi kawan. Mereka perlukan kehangatan tu. Kegilaan tu. Hubungan manusia yang Malaysia buat tanpa fikir pun. Singapura ada efisiensi. Tapi Malaysia ada jiwa. Dan sekarang, Singapura lapar untuk benda tu. Korea Selatan, negara yang cantik, teknologi canggih, K-pop, K-drama, skincare terbaik dunia. Tapi di sebalik semua kejayaan tu, ada krisis yang tak siapa nak cakap. Korea Selatan ada salah satu kadar bunuh diri tertinggi di dunia. Tekanan gila. Pelajar study 16 jam sehari. Pekerja expected korbankan segalanya untuk syarikat. Dan kalau kau gagal, kau bukan siapa-siapa. Tak ada peluang kedua. Tak ada belas kasihan. Tahu tak apa Korea perlukan? Mereka perlukan mentaliti, sudahlah Malaysia. Mereka perlukan kebolehan untuk gagal, gelak pasal tu, dan cuba lagi. Di Malaysia, kalau kau file exam, mak ayah kau marah kejap. Lepas tu bawa kau makan nasi lemak dan cakap, takbir, try lagi next time. Di Malaysia, kalau kau hilang kerja, kawan-kawan kau akan duduk dengan kau di mamak sampai pukul 3 pagi dan ingatkan kau yang hidup ni terus berjalan. Korea Selatan ada cita-cita, tapi Malaysia ada keseimbangan. Dan Korea perlu belajar benda ni sebelum satu generasi ban out sepenuhnya. Kalau korang masih tengok sampai sini, korang dah faham apa saya cuba sampaikan. Tapi nombor 3 ni, nombor 3 akan ubah cara korang tengok Malaysia selama-lamanya. Jepun, salah satu negara paling maju di dunia. Teknologi, disiplin, ketepatan masa, bullet train, robot. Tapi ada kebenaran gelap. Jepun sedang mati.
Literally, kadar kelahiran mereka terlalu rendah sampai seluruh bandar ditinggalkan kosong. Orang terlalu terasing sampai ada perkataan khas untuk tu, hikikomori. Orang yang kunci diri dalam bilik bertahun-tahun dan tak pernah keluar. Di Jepun, normal untuk hidup seorang, mati seorang, kekal seorang. Tahu tak apa Jepun perlukan? Mereka perlukan budaya jaga orang Malaysia. Di Malaysia, kalau kau seorang, seseorang akan adopt kau. Kalau kau senyap terlalu lama, seseorang akan check on kau. Kalau kau struggle, seseorang akan tolong walaupun mereka tak kenal kau. Jepun ada disiplin, tapi Malaysia ada belas kasihan. Dan sekarang, Jepun tercekik tampaknya. India, populasi besar, ekonomi berkembang, sejarah yang kaya, budaya yang mendalam. Tapi India ada masalah yang sedang koyakan negara tu. Perpecahan, Hindu lawan Muslim, Utara lawan Selatan, kaya lawan miskin, kasta lawan kasta. Setiap hari ada ketegangan, setiap hari ada konflik, dan ia makin teruk. Tahu tak apa India perlu tengok? Mereka perlu tengok Malaysia, negara di mana Melayu, Cina, dan India boleh duduk semeja yang sama, makan makanan yang sama, dan gelak pasal lawak yang sama. Negara di mana masjid, kuil, dan gereja wujud di jalan yang sama tanpa keganasan. India terus tanya, macam mana nak bersatu? Malaysia dah ada jawapannya. Bukan dengan paksa perpaduan, tapi dengan praktikan setiap hari. India ada kepelbagaian, tapi Malaysia ada harmoni. Dan India terdesak untuk blueprint tu. Thailand, salah satu negara paling banyak pelancong di Asia. Pantai cantik, makanan sedap, orang ramah mesra. Tapi di bawah semua pelancongan tu, ada negara yang stuck. Thailand dah ada 13 rampasan kuasa sejak 1932. 13. Kerajaan tak stabil, rakyat berpecah, orang kaya kontrol segalanya manakala orang miskin struggle nak survive. Dan setiap beberapa tahun, ia meletup. Tahu tak apa Thailand perlukan? Mereka perlukan kebolehan Malaysia untuk tukar kerajaan tanpa perang. Di Malaysia, bila rakyat tak puas hati dengan kerajaan, mereka undi. Mereka protes secara aman. Mereka push untuk perubahan melalui sistem, bukan melalui kereta kebal. Thailand ada daya tarikan, tapi Malaysia ada kestabilan. Dan Thailand dah penat dengan huru-hara. Korang masih di sini. Itu bermakna korang bukan sekadar tengok, korang faham. Dua negara terakhir ni, mereka akan buat korang tengok Malaysia dengan mata yang berbeza. Dan kalau korang belum subscribe lagi, sekarang masa yang sesuai. Sebab konten macam ni jarang ada. Dan saya nak pastikan korang tak miss apa yang akan datang. Jom habiskan. Indonesia, jiran Malaysia, budaya serupa, bahasa serupa, sejarah yang berkait. Tapi Indonesia ada sesuatu yang Malaysia tak ada pada tahap yang sama. Ketidaksamaan yang melampau. Di Jakarta, kau akan nampak shopping mall mewah bersebelahan dengan kawasan setinggan di mana orang tak ada air bersih. Jurang antara kaya dan miskin sangat besar, dan ia mencipta kemarahan. Ia mencipta dendam. Tahu tak apa Indonesia perlukan? Mereka perlukan mentaliti kita jaga sesama sendiri Malaysia. Di Malaysia, ya, ada kemiskinan. Ya, ada ketidaksamaan. Tapi ada juga budaya membantu. Bila seseorang struggle, community step in. Makcik di warung bagi lebih nasi. Abang Grab tak charge full fare. Jiran share makanan mereka. Indonesia ada sumber asli, tapi Malaysia ada belas kasihan dalam tindakan. Dan Indonesia boleh belajar dari itu. China, negara paling berkuasa di Asia. Ekonomi kuat, teknologi canggih, infrastruktur yang menakjubkan, pengaruh global. Tapi ini yang sedang berlaku. Orang tak percaya sesama sendiri lagi. Ada pengawasan di mana-mana. Sistem kredit sosial. Semua orang memerhati semua orang. Orang takut nak cakap, takut nak percaya, takut nak jadi diri sendiri. Tahu tak apa China sedang kehilangan? Mereka kehilangan apa yang Malaysia masih ada. Kebebasan untuk jadi manusia. Di Malaysia, kau boleh komplain pasal kerajaan dan tak ada apa jadi. Kau boleh ada kepercayaan berbeza dan tetap berkawan. Kau boleh percaya jiran kau sebab jiran kau tak report kau. China ada kuasa, tapi Malaysia ada kebebasan. Dan makin ramai rakyat China yang sedar apa yang mereka dah hilang. Jadi, inilah kebenarannya. 7 negara ni, Singapura, Korea Selatan, Jepun, India, Thailand, Indonesia, China, semuanya struggle dengan sesuatu. Kesepian, tekanan, perpecahan, ketidakstabilan, ketidaksamaan, kawalan.
Dan Malaysia? Malaysia ada jawapan untuk semua tu. Bukan sebab Malaysia sempurna, tapi sebab Malaysia masih ingat macam mana nak jadi manusia. Malaysia masih tahu macam mana nak berkongsi, macam mana nak ketawa, macam mana nak hidup bersama, macam mana nak beri ruang untuk orang lain. Dan itu jarang. Itu powerful. Itu yang dunia sedang kehilangan. Kalau korang rakyat Malaysia yang tengok ni, tolong jangan ambil ringan apa yang korang ada. Apa yang korang ada di sini bukan normal. Ia luar biasa. Dan seluruh Asia sedang memerhati. Ada yang cemburu, ada yang terinspirasi. Tapi semua mereka wish mereka ada apa yang korang ada. Jaga ia, praktikan ia, wariskan ia. Sebab dunia perlukan Malaysia sekarang lebih dari sebelumnya. Ingat kawan saya yang cakap saya takkan dapat subscriber. Sekarang korang boleh tolong saya buktikan dia salah. Kalau video ni buat korang rasa sesuatu, rasa bangga, rasa bersyukur, rasa apa-apa pun, tekan subscribe, tekan like, dan share video ni dengan seorang Malaysian yang perlu dengar mesej. Ya teman-teman semuanya, saya tidak mengatakan bahwa Malaysia itu negara yang sempurna guys, tetapi Malaysia itu mewakili daripada negara-negara yang tidak sempurna. Inilah Malaysia guys. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jadi bahan pelajaran khususnya kepada Indonesia ya teman-teman. Oke, saya TM Rektif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.